Mona, saya ialah Safari. Dah berapa kali kita gagal sebab fokus pada Miraculous. Sedangkan halangan sebenar ialah penjaganya. Saya akan buru mereka dan hentikan semuanya. Saya nak awak bagi saya kuasa supaya saya tak akan terlepas mangsa saya. Ya, baiklah, Safari. Kalki, kuasa awak milik saya. Pergi Mecha Kumaku. Sekarang, bagi saya kuasa semangat. Ziki, kuasa awak milik saya. Pindahkan. Apa gunanya seorang pemburu tanpa peralatan pilihannya, kan? Genesis. Ingat, Safari. Awak tak boleh guna lebih dari 6 kuasa serentak. Saya takkan buat silap macam awak, Gabriel. Masa untuk memburu. Mirage. Amara Mecha Kuma, Amara Mecha Kuma. Ladybug, gangguan, bagi permata pada saya. Atau saya hancurkan semua monumen ini macam debu yang berterbangan. Alamak, dia akan kosongkan Paris dan semua monumennya. Kalau duduk di sini, kita akan pergi ke era yang lain. Jangan panik, semua keluar dengan cepat sekarang. Tak mungkin saya akan pergi ke zaman pertengahan sebab Ladybug yang memang teruk tu. Akhirnya dapat jumpa dengan Kak Noah lagi. Awak patut risau time tagger yang dah muncul balik. Ya, mestilah. Betul tu. Tiki, sarung topeng saya. Sasaran dikunci. Itulah yang saya panggil jatuh ke dalam perangkap. Venom, cari. Dia dah hilang. Kena berjaga-jaga. Dia boleh muncul bila-bila masa je. Atau dia rasa tak boleh buat apa-apa sebab kita ada dan dah boleh balik ke zamannya. Mungkin betul cakap awak. Dan awak tahu apa kata kita gunakan masa ni untuk tengok wayang bersama. Awak serius ke ni? Tengok wayang bersama? Wayang? Saya cakap macam tu ke saya tak? Mana ada. Oh, kenapa dengan saya ni? Cik adik! Kuasa kucing! Hei, itu tak adil lah. Berhenti ikut saya lah. Saya bukan artis terkenal pun. Tak ada pagar, lari.